Okey, baru-baru ni kita dapat lihat bagaimana parti DAP melaksanakan proses demokrasi, iaitu dengan mengadakan satu pungutan suara untuk ahli-ahlinya memilih sama ada untuk terus kekal bersama kerajaan Anwar Ibrahim atau keluar. So, keputusan telah pun kita ketahui di mana lebih kurang 1,857 menyokong untuk kekal dan selebihnya dalam 200 lebih macam tu memilih untuk keluar daripada kerajaan. Dari dapatan ni jelas menunjukkan bahawa DAP dan seluruh ahli-ahlinya mahu kekal dalam kerajaan perpaduan. Adakah ini telah menjawab semua persoalan? Saya rasa kita kena semak balik. Pertama sekali, kalau kita boleh imbau balik sejarah pada tahun 2022 selepas pilihan raya umum yang ke-15, ketika bergelut untuk menubuhkan kerajaan, ada tak kita dengar pemimpin-pemimpin DAP ini membuat undian atau pungutan suara kepada ahli-ahli untuk sama ada membuat kerjasama dengan BN dan menubuhkan kerajaan atau tidak? Jawapannya tak ada. Jadi ini timbul persoalan. Masa nak buat kerajaan, mereka tak ada buat undian. Dia tak tanya ahli. Tetapi selepas beberapa tahun, selepas menghadapi masalah dalam kerajaan bersama Anwar Ibrahim, antaranya janji reformasi tak dilaksana, kalah banyak pilihan raya, masa inilah baru mereka nak buat undian, nak bertanya kepada ahli mahu stay atau mahu keluar. Jadi ini menimbulkan persoalan sebenarnya. Malah lebih menarik kalau kita semak lagi sejarah. Satu tokoh, Tun Mahathir, yang selama ini digambarkan sebagai pemimpin diktator, pemimpin gila kuasa, tetapi secara rekod sebanyak 2 kali Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, sebanyak 2 kali juga dia meletakkan jawatan secara sukarela tanpa dipaksa dan tanpa meminta undi di kalangan ahli atau pimpinan. Jadi kat sini menunjukkan bahawa siapa sebenarnya yang gila kuasa, siapa sebenarnya yang benar-benar gentleman, siapa yang menggunakan demokrasi untuk kekal berkuasa. Saya rasa kawan-kawan ada jawapan sendiri. Cuma teori saya di sini iaitu dalam politik ni boleh berlaku banyak manipulasi. Undi dari suara rakyat atau suara ahli bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang memegang kuasa. Sebaliknya, undi di kalangan ahli juga boleh digunakan untuk memastikan mandat terus diberikan kepada mereka yang berkuasa. Jadi terpulang pada kawan-kawan nak buat andaian bagaimana.